Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera. Salam nadi ilmu, amalan membaca. Nama saya Dayang Dania Batrisya binti Abang Nazaruddin. Saya dari kelas 5 Perdana. Saya bersekolah di SK Sentosa Sibu dengan kod YBA 3105. Saya merupakan anak pertama dari 3 adik-beradik. Membaca merupakan hobi saya pada masa lapang. Begitulah serba sedikit perkara yang berkaitan tentang saya. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang amat menarik bertajuk Wira Jasamu Dikenang. Buku ini ditulis oleh Azila Zawana dan diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mempunyai 50 halaman bercetak dan diterbitkan oleh penerbitan Premier Sendirian Berhad di Kuala Lumpur. Buku ini mempunyai ilustrasi yang sangat menarik dan dapat menarik minat pembaca untuk membaca buku ini. Buku ini mengandungi 4 bab dan secara keseluruhannya menceritakan tentang tokoh-tokoh kemerdekaan di negara kita. Pada bab yang kedua dalam buku ini, diceritakan tentang sejarah kemerdekaan di negara. Siapakah Wira yang dimaksudkan pada buku ini? Tersebutlah kisah seorang putra, Tunku Abdul Rahman diberi nama, dikasihi semua rakyat jelata, baik budinya tidak terperi. Ibarat kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Begitulah ungkapan yang paling bererti untuk mengenang jasa dan sumbangan negarawan Ulung Tunku Abdul Rahman Putra. Beliau juga dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan. Buku ini menceritakan tentang kehebatan Tunku sebagai pemimpin berwibawa, penjuang yang berjiwa kental dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan negara dari cengkaman penjajah. Merdeka! 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 Tahukah kita siapa yang melaungkan seruan merdeka pada 31 Ogos 1958? Tidak lain dan tidak bukan. Beliau adalah insan yang diceritakan oleh buku Wira Jasamu Dikenang, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pada pendapat saya, buku ini amat sesuai dibaca dan didedahkan kepada murid-murid di sekolah rendah bak kata pepatah melempar buluh biarlah jadi debunya. Akhir sekali, saya sudahi bicara buku saya dengan serangkap pantun. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, digelar rakyat Bapa Kemerdekaan. Impian Tunku telah terlaksana, Malaysia maju jadi kenyataan. Sekian, terima kasih. Dan terciptalah sebuah negara dan kemerdekaan pun telah dicapai dengan perasaan muhibbah seperti itu.